sejak bermulanya tahun 2021, NX version dia dah keluar generasi baru, yakni NX 250 untuk menggantikan enjin 2.0 turbo yang dulu dipakai untuk NX 300 Sport. So ini merupakan body baru, features baru, dan yang paling utama kereta ni datang dengan sentuhan yang wow. Kenapa? Sebab dia punya body language dia totally different lah yang model ni. Kalau nampak body dia agak sedikit membengkak sikit, besar sikit. Untuk tulisan Lexus boleh nampak dekat bahagian boot belakang dah tak ada logo L lagi, dia dah more to tulisan ala-ala Volvo macam tu kan. And then yang ni blind spot monitoring dah lengkap. Untuk safety features dia kita tak perlu sentuh lah, memang untuk kereta-kereta Jepun yang high spec yang datang untuk features kemewahan seperti ini, memang kita boleh sentuh untuk design dia sajalah, dan juga enjin baru yang dipakai serta horsepower yang dihasilkan. Okey, untuk enjin dipakai ini menggunakan enjin 2.5 GeForce engine, menggunakan gearbox 8 speed auto, torque converter menggantikan yang model lama menggunakan 6 speed auto. And then horsepower dia pun okey, dalam 204, torque dalam 250. Interior dalaman memang cantik macam ni. So siapa yang pakai kereta ni dia nak more to comfort lah. Banding yang model NX 200 turbo ataupun NX 300 turbo, dia engine dia yang tu lebih torquey and then rasa kurang selesa. Yang ni more to comfort lah. Untuk 360 camera kita ni dah lengkap dengan Apple CarPlay. Yang penting bahagian interior dia memang nampak lebih advance, lebih update. Kalau yang model lama nampak ada sikit old school sikit. Untuk pengaturan seat, electronic seat dengan memori, semua dah tersedia. So yang berminat boleh WhatsApp saya di 0177145604. Ingat Recon, ingat Nabil. Cari Recon, cari Nabil. Kereta ni tahun 2023. So masih baru lagi, berminat WhatsApp cepat-cepat.